sejahtera Malaysia Madani, salam sejahtera IBG Kisah yang hebat, salam sejahtera kepada Puan Farida. Nama saya James dan pada hari ini saya akan membentangkan instrumen pentaksiran yang dibina berdasarkan pelan pengajaran muzik tahun 4. Dan pelan pengajaran ini memberi fokus kepada elemen irama dan tempo melalui aktiviti pengkayaan muzik. Dan mereka akan meneroka bunyi menggunakan alat perkusi, badan perkusi dan juga suara. Dan melalui aktiviti ini, mereka bukan sahaja memahami konsep muzik tetapi juga dapat menghasilkan corak irama dan membuat persembahan secara berkumpulan. Dan inilah merupakan pelan pengajaran muzik tahun 4 dalam unit 8. Dan isi pelajaran yang akan belajar adalah pengkayaan muzik di mana murid akan perlu memenuhi standard pembelajaran termasuklah 1. Menghasilkan kesan bunyi untuk mengiringi persembahan. Yang kedua, untuk mencipta corak irama mudah menggunakan wakil nilai not, contoh semi-brief dengan kuaba. Dan ketiga adalah mempersembahkan hasil ciptaan mereka. Aktiviti pembelajaran dalam pelan pengajaran ini dia terdiri daripada 3 langkah utama. Yang langkah pertama adalah eksplorasi bunyi, iaitu murid mencuba menghasilkan kesan bunyi menggunakan suara sendiri, body percussion dan juga alat perkusi. Contohnya mereka akan tepuk tangan, tapak kaki atau menggunakan shaker. Dan murid akan mencuba secara individu dan kemudian secara perbangsangan, dan guru akan memberi bimbingan jika bunyi tidak konsisten. Dan langkah yang kedua adalah cipta corak irama, iaitu murid akan menyusun kad ikon nilai not untuk menghasilkan corak irama mudah. Dan setiap kad akan mewakili ketukan dan murid akan menandakan bunyi menggunakan tangan, kaki atau alat perkusi. Dan aktiviti ini membantu murid memahami tempo dan pola irama. Yang langkah ketiga adalah persembahan kumpulan di mana murid akan mempersembahkan corak irama yang mereka cipta bersama bunyi tambahan. Dan aktiviti ini bukan sahaja menilai penguasaan muzik tetapi juga kreativiti, kerjasama dan keyakinan murid. Dan berdasarkan aktiviti PDP ini, instrumen pentaksiran dibina untuk menilai 3 aspek utama, iaitu aspek teori, praktikal dan juga nilai murni. Dan aspek teori merujuk kepada kefahaman murid terhadap ikon nilai not dan juga corak irama. Dan murid perlu mengenal ikon tersebut dan memahami bagaimana ia membentuk corak irama. Dan aspek kemahiran praktikal pula dinilai melalui kebolehan murid menghasilkan kesan bunyi serta mempersembahkan corak irama menggunakan alat perkusi atau badan perkusi. Dan selain itu, nilai murni juga dinilai melalui aktiviti kumpulan seperti kerjasama, disiplin dan keyakinan diri semasa persembahan. Dan instrumen pentaksiran yang dirancangkan dalam topik ini adalah menggunakan kaedah perhatian. Dan dalam kaedah perhatian ini, guru akan memerhati persembahan murid semasa aktiviti dijalankan. Rubrik ini dia mengandungi 4 kriteria penilaian, iaitu yang pertama pengetahuan muzik iaitu teori, kemahiran praktikal ataupun persembahan muzik, kreativiti bunyi dan yang terakhir adalah kerjasama kumpulan iaitu dinilai dari segi nilai murni. Dan setiap kriteria mempunyai 5 tahap pencapaian bermula daripada lemah sehingga amat cemerlang. Sebagai contoh, dari aspek pengetahuan muzik, murid akan dinilai tahap lemah kalau murid gagal mengenal atau membezakan bunyi pik ataupun tempo. Manakala murid akan dinilai kepada tahap sangat cemerlang dari aspek kerjasama kumpulan jika murid tersebut dapat bekerjasama cemerlang dalam kumpulan, mempamerkan disiplin, keyakinan dan juga kepimpinan. Dan skor yang dapat akan direkod di sebelah kanan. Dan ini membolehkan guru menilai tahap penguasaan murid dengan lebih jelas dan juga sistematik. Terdapat beberapa arahan pelaksanaan yang perlu diikuti. Pertama, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil, iaitu 3 hingga 4 orang dalam satu kumpulan. Dan seterusnya, setiap kumpulan akan diberi alat perkusi
dan diminta menghasilkan corak irama berdasarkan ikon nilai not yang dipelajari. Lalu, murid akan berbincang dan berlatih dalam kumpulan untuk menghasilkan persembahan corak irama yang kreatif. Seterusnya, murid akan mempersembahkan hasil ciptaan mereka menggunakan alat perkusi atau badan perkusi di hadapan kelas. Dan semasa persembahan dijalankan, guru akan memerhati dan menilai murid menggunakan rubrik yang telah dibina. Dan pada masa yang sama, guru akan memberi maklum balas kepada murid selepas persembahan supaya murid dapat benar-benar faham apakah kelemahan mereka dan cara bagaimana untuk membetulkannya. Dari segi skema permakahan, setiap kriteria akan diberikan skor 1 hingga 5 markah. Oleh kerana terdapat 4 kriteria, jumlah markah maksimum yang boleh diperolehi oleh murid ialah 20 markah, iaitu setiap kriteria akan dapat 1 hingga 5 markah dan cikgu akan menjumlahkan seluruh markah yang dapat dari keempat-empat kriteria tersebut. Dan skor keseluruhan ini kemudiannya akan digunakan untuk menentukan tahap pencapaian murid sama ada lemah, sederhana, kebujian, cemerlang atau alat amat cemerlang. Dan jadual dalam skema permakahan ini telah menunjukkan 3 bahagian iaitu julat skor, tahap pencapaian dan deskriptor bagi setiap tahap. Dan melalui jadual ini, guru dapat mentafsir markah yang diperoleh oleh murid dengan lebih jelas. Contohnya, murid yang memperoleh skor tinggi dalam keempat-empat kriteria iaitu pengetahuan muzik, kemahiran praktikal, pengkayaan muzik dan kerjasama kumpulan akan berada pada tahap cemerlang atau amat cemerlang. Manakala skor yang rendah menunjukkan bahawa murid tersebut masih memerlukan bimbingan guru. Jadi, untuk bahagian justifikasi, instrumen pentaksiran ini dibina selaras dengan objektif pembelajaran dalam pelan pengajaran saya. Dan dalam pelan ini, fokus utama adalah kepada penguasaan ilmu muzik, khususnya melalui aktiviti menghasilkan corak irama menggunakan ikon nilai not serta persembahan kumpulan menggunakan alat perkusi. Dan jadi, instrumen yang saya bina ini memang direka supaya boleh menilai apa yang murid buat dalam aktiviti tersebut bukan sesuatu yang terpisah daripada PDBC. Dan melalui aktiviti ini, murid sebenarnya dapat menunjukkan pemahaman mereka terhadap ilmu muzik, contohnya seperti irama dan juga tempo. Dan bukan sekadar faham secara teori sahaja, tetapi mereka juga perlu mengaplikasikan kemahiran praktikal iaitu memainkan alat perkusi atau menggunakan badan perkusi mengikut corak irama yang telah mereka cipta. Dan selain itu, dalam aktiviti kumpulan ini, murid juga berpeluang untuk mempamerkan kreativiti, contohnya dengan menghasilkan bunyi tambahan atau menggabungkan bunyi bersama ahli kumpulan mereka. Di samping itu, instrumen ini juga mempunyai kesahan yang tinggi. Hal ini kerana setiap kriteria penilaian yang digunakan di mana seperti pengetahuan muzik, kemahiran praktikal, kreativiti bunyi dan juga kerjasama kumpulan, semuanya adalah berkait secara langsung kepada objektif pembelajaran yang ingin dicapai. Maksudnya di sini, apa yang dinilai memang selari dengan apa yang murid perlu belajar dalam PTPC. Jadi, pentaksiran ini adalah amat relevan dan juga tepat. Selain itu, instrumen ini juga mempunyai kebolehraksanaan dalam PDPC. Ini kerana guru boleh menilai murid dengan mudah melalui kaedah pemerhatian, terutamanya semasa aktiviti persembahan kumpulan dijalankan. Jadi, guru tidak perlu menyediakan ujian khas ataupun aktiviti tambahan. Sebaliknya, pentaksiran boleh dilakukan secara langsung semasa PDPC berlangsung dan ia menjadikannya lebih praktikal dan mudah dilaksanakan. Seterusnya, pembinaan instrumen ini juga berpandukan pentaksiran bilik darjah PBD dalam DSKP KSSR semakan 2017. Dan seperti yang kita tahu, PBD menekankan pentaksiran secara berterusan dan juga otentik, iaitu menilai murid berdasarkan apa yang mereka lakukan dalam situasi sebenar pembelajaran.
Oleh itu, instrumen ini membantu guru menilai perkembangan murid secara holistik, merangkumi aspek teori, praktikal dan juga nilai murni selaras dengan kehendak PBD. Sebagai rumusan, instrumen ini dapat digunakan dalam PDBC Reality untuk menilai pencapaian murid secara menyeluruh melalui aktiviti yang dijalankan. Sekian, terima kasih.